dan salam sejahtera kepada semua pelajar serta doktor. Okey, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan permainan kami pada hari ini. Projek ini bertujuan untuk membangunkan satu permainan pembelajaran interaktif yang dikenali sebagai Pick Me Please Cup Edition. Kandungan permainan ini adalah berdasarkan dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Permainan ini direka bentuk bagi meningkatkan kemahiran berfikir, membuat andaian serta kemahiran komunikasi pelajar melalui pendekatan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan. Sasaran permainan ini dengan harapan dapat meningkatkan penlibatan mereka dalam proses pembelajaran secara kolaboratif. Okey, baiklah. Untuk aktiviti kali ini, murid yang terpilih perlu memilih salah satu cawan daripada 10 cawan di sini. Dan di dalam cawan ini terdapat nombor soalan yang merujuk kepada soalan apa yang murid akan terima dalam kotak misteri tersebut. Jadi selepas murid memilih salah satu cawan ini yang mempunyai nombor soalan, mereka akan dapat soalan berdasarkan nombor yang mereka pilih. Okey, baiklah. Untuk menjalankan aktiviti ini, saya ingin menjemput pelajar yang bertuah untuk tampil ke hadapan dan menjalankan aktiviti tersebut. Dipersilakan. Saya dapat soalan nombor 1. Apakah ciri utama masyarakat dalam pendidikan era masyarakat Melayu tradisi? Jawapan dia, masyarakat berstruktur raja dan rakyat. Okey, baiklah. Sekarang saya ingin menjemput pelajar yang kedua untuk meneruskan aktiviti ini. Dipersilakan Syazwani. Saya dapat soalan nombor 5. Soalannya, antara berikut yang manakah merujuk kepada dasar kebajikan dalam pendidikan sumbangan kepada pelajar? Itu sahaja permainan daripada kami. Kita jumpa lagi di lain hari. Bye. Terima kasih.